Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Timbalan Pengarah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Negeri Sabah iaitu Puan Daisy Aloysius. Saya, Cahaya Incira binti Abdul Razak dari kelas 6 Wira ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan kerana sudi ditemu bual pada hari ini. Tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan ke soalan yang pertama. Adakah Puan sudah bersedia? Ya, sudah. Soalan saya yang pertama, apakah tujuan program pendidikan alam sekitar ini diadakan? Boleh Puan kongsikan? Ya, boleh. Terima kasih adik Cahaya. Program alam sekitar, pendidikan alam sekitar bersama dengan Jabatan Perlindungan Alam Sekitar ini adalah merupakan satu program yang kita adakan bersama dengan sekolah SK Buang Sayang, bertujuan untuk kita mengekalkan program dan aktiviti berkaitan dengan pendidikan alam sekitar di sekolah ini, dan seterusnya untuk program ini dilaksanakan kepada kesemua komuniti sekolah termasuk guru-guru, ahli-ahli PIBG dan juga komuniti sekitar. Dan kita harapkan agar sekolah ini meneruskan program ini kerana program pendidikan alam sekitar adalah satu program untuk kita menanamkan semangat kepada semua komuniti terutama adik-adik untuk mencintai alam sekitar. Terima kasih Puan atas jawapan itu tadi. Mari kita teruskan ke soalan yang kedua. Apakah pengisian program pendidikan alam sekitar ini? Boleh Puan kongsikan? Program pada hari ini kita mempunyai taklimat mengenai dengan pendidikan alam sekitar program serasik daripada Pegawai Jabatan Perlindungan Alam Sekitar sendiri. Kita ada bazar, kita ada pertandingan, poster dan juga mungkin ada juga pameran juga turut disediakan. Okay. Terima kasih Puan atas jawapan sebentar tadi. Kita teruskan ke soalan yang terakhir. Apakah harapan Puan terhadap program pendidikan alam sekitar ini pada masa akan datang? Ya, harapan Jabatan Perlindungan Alam Sekitar adalah untuk sekolah ini menjadi sekolah yang sebagai benchmark kepada sekolah-sekolah lain di daerah Papar dalam program serasi. Ini bermaksud adik adalah sekolah ini mempunyai program penghijauan, mesra alam sekitar, innovation dan berbagai lagi program-program yang kita masukkan dalam program-program serasi, dan kami sangat mengharapkan usaha-usaha yang sedang dilaksanakan oleh sekolah agar ianya menjadi satu tanda aras kepada sekolah-sekolah lain di daerah Papar dan menjadi satu kejayaan kepada sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih Puan. Untuk makluman Puan, hasil temu bual ini akan kami terbitkan dalam Kru TV PSS Al-Ghazali Channel. Saya doakan Puan diberkati oleh Tuhan dan dipermudahkan urusan. Sekian, terima kasih. Terima kasih adik.